Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah, kita dapat bertemu lagi. Hari itu kita puasa, lepas tu kita raya. Sekarang ni kita masuk di dalam bulan Zulkaidah. Bulan depan kita raya lagi. Moga-moga Allah SWT menjadikan kehidupan kita sentiasa berputar-putar daripada ketaatan ke ketaatan yang seterusnya. Biiznillah SWT, moga-moga kita akan termasuk di dalam kumpulan mereka yang sentiasa di dalam kebaikan dan di dalam penuntut ilmu. Moga-moga saat kita dipanggil pulang Tuhan nanti, kita dianggap oleh Allah Azza wa Jal, dimasukkan nama kita di dalam sedara para syuhada biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bahaskan sebelum ini, iaitu ketika mana penulis kitab ini, iaitu Al-Imam Al-Marzuqi, di dalam kitab beliau Aqidatul Awam, ketika beliau menyatakan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau telah menyatakan bahawa orang yang mengikut baginda Nabi yang layak untuk mendapat salam dan selawat daripada Allah ini adalah mereka yang mengikut jalan kebenaran dan bukan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Jadi kita akan ulas ataupun kita akan baca kenyataan Sayyidina Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu azza wa jalla di dalam membahaskan erti makna bid'ah hari ini. Tajuk kita sampai ke situ. Untuk matannya, iaitu matan sebelum ini, kata Syekh Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu taala anhu, "Summa salatu wassalamu sarmada 'ala an-nabiy khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'." Jadi disebut di sini kemudian selawat dan salam daripada Allah selama-lamanya ke atas Nabi yang baginda adalah sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Begitu juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda serta mereka yang mengikut jalan agama yang benar dalam keadaan mereka bukanlah para pelaku bid'ah. Jadi kita telah menghuraikan sebelum ini berkaitan dengan siapakah dia sahabat, siapakah dia sampai kita pergi kepada tajuk sebelum ini, antara siapakah dia nabi-nabi, rasul-rasul, sampai cerita adakah Nabi Allah Khadir alaihi salam seorang nabi atau rasul. Siap sebut lagi apa namanya Nabi Allah Khadir alaihi salam seperti yang didatangkan di dalam kitab ini. Maka kita akan pergi sekarang pula kepada tajuk, iaitu apa maksud pelaku bid'ah, kerana ia adalah merupakan perkara yang sepatutnya kita tinggalkan kerana ia dicela oleh syarak. Cuma adakah bid'ah yang dimaksudkan ini baca Yasin malam Jumaat pun bid'ah? Adakah itu termasuk dengan maksud bid'ah? Kita akan lihat dalam tajuk seperti yang didatangkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat moga Allah Azza wa Jalla menyampaikan pahala baca Al-Fatihah kita kepada penulis kitab ini, iaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang telah menghuraikan kitab ini dengan huraian beliau yang sangat menarik, dengan banyak maklumat-maklumat yang mungkin kita tak bisa dengar. Dengan keluasan ilmu beliau tulis dalam buku ini sehingga kita pun dapat. Dan buku beliau akhirnya dikenali dengan nama Nuruz Zalam 'ala al-Manzumah al-Musamma bi'aqidatil Awam, cahaya kegelapan ke atas
rantaian syair yang dikenali dengan nama Aqidatul Awam. Jadi kitab asalnya Aqidatul Awam dihuraikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu huraian Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kitab huraian ini dikenali dengan nama Nuruz Zalam, cahaya bagi kegelapan. Maknanya kitab ini seolah-olah menerangkan yang gelap. Benda yang kita tak terang selama hari ini, dengan baca kitab ni terang nyata biiznillah subhanahu wa taala. Al-Fatihah lahum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu azza wa jalla, qauluhu ghayra mubtadi' hal min qawlihi wa man tabi'. Ini sebab dari sudut perbahasan bahasa Arab lah. Kalimah ghayra mubtadi' pada syair itu dia berada pada keadaan hal. Maknanya hal bagi orang yang disebut wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Hal ni maknanya dalam bahasa Arab kita sebutkan terjemah dia contoh macam ayat ini, dan selawat dan salam ke atas mereka yang mengikut jalan bagi agama yang benar dalam keadaan mereka bukan pelaku maksiat. Sebut dalam keadaan itu yang dinamakan sebagai hal dalam bahasa Arab. Kemudian kata beliau pula, wal mubtadi' huwa man kharaja 'anil haqqi. Apa maksud orang yang melakukan bid'ah? Iaitu mereka yang sudah keluar daripada kebenaran. Maknanya sudah tersasar daripada kebenaran. Wa huwal mazmum, dia adalah merupakan satu perkara yang dicela oleh syarak. Maknanya sebab itu di antara hadis yang telah didatangkan oleh Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab hadis 40 beliau. Bila sebut hadis 40 Imam Nawawi berarti ia adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting yang pernah disabdakan oleh Nabi. Hadis Nabi semua penting. Tak ada istilahnya Nabi belabun benda tak ada faedah. Semua ucapan Nabi semuanya adalah penting. Tak ada istilahnya Nabi ni main-main, tak ada. Dalam banyak-banyak sabdaan Nabi yang penting itu, yang paling penting akhirnya telah dijejak oleh Sayyidina Al-Imam An-Nawawi, lalu dikumpulkan di dalam kitab beliau yang dikenali akhirnya dengan nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Antara hadis yang dimasukkan oleh beliau adalah hadis yang mencela kita daripada melakukan perbuatan bid'ah, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan sanad beliau sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang telah mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini benda yang tak termasuk di dalam urusan agama kami, maka ia adalah tertolak. Maknanya syarak menolak tokok tambah di dalam agama. Tak ada istilahnya mandai-mandai dalam agama semua, tak ada. Dia mesti kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dan dalil-dalil yang lain. Jadi melakukan perbuatan bid'ah ini adalah satu perkara yang dicela oleh syarak. Kemudian di sinilah datang perbahasan para ulama. Apa sebenarnya bid'ah yang dicela di dalam Islam, supaya kita tak tersalah faham. Jangan benda bid'ah sudah kita buat, jangan benda yang tidak bid'ah sudah kita bid'ahkan pula. Kata beliau, qala al-ulama al-bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah ni dia ada makna secara bahasa, dia ada makna secara syarak. Makna secara bahasa maknanya orang Arab zaman jahiliah dulu, sebelum zaman Nabi lagi, dia bukannya tak biasa dengar kalimah bid'ah. Dia pernah guna kalimah bid'ah. Maknanya dia adalah kalimah Arab yang lama. Apa maksud bid'ah yang digunakan dalam sudut bahasa Arab asal? Itu adalah sesuatu yang telah direka cipta, benda yang dibuat-buat, sedangkan sebelumnya tak ada pun orang pernah buat apa itu. Benda baru lah maknanya. Jadi bid'ah ni adalah satu benda baru.
Yang tak ada pula sebelum ini, benda rupa itu dibuat oleh orang. Jadi dibuat satu benda baru, itu dinamakan bid'ah. Cumanya yang dilarang oleh syarak adalah bid'ah yang khusus. Bukan asal satu benda tu orang tak pernah buat, kita buat, sudah jadi bid'ah. Yang dimaksudkan dengan bid'ah yang dicela, sehingga di dalam doa yang disebut oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau mohon agar selawat dan salam Allah diberikan kepada mereka yang mengikut jalan kebenaran, dalam keadaan pengikut jalan kebenaran itu bukan orang yang melakukan bid'ah. Maknanya orang yang melakukan bid'ah ni tak layak untuk mendapat salam dan selawat daripada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia bid'ah dari sudut syarak? Kata beliau, wa syar'an ma uhdith ala khilafi amri syari'. Apa saja yang telah dibuat, yang ditokok tambah, sedangkan ia bercanggah dengan perintah syarak. Maknanya tak semestinya asal dibuat benda baru dilarang syarak. Dia akan dilarang syarak sekiranya benda baru itu dibuat dalam keadaan ia pula bertentangan dengan syarak. Lain disebut syarak, lain yang dibuat-buat. Yang ditokok tambah tu bercanggah pula dengan kehendak syarak. Sebab itu Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, ulama besar Mesir pada hari ini, dan beliau dulu pernah menjadi mufti kerajaan Mesir. Mufti kita banyak. Di Indonesia ada beberapa orang mufti. Di sana, di Mesir, seluruh Mesir itu ada seorang saja mufti. Mufti kerajaan lah, maknanya mufti besar. Jadi Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah sewaktu beliau menghuraikan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Masa beliau datang ke Shah Alam dalam 2-3 tahun lepas rasanya, sewaktu dibuat majlis, kerajaan Islam buat majlis bacaan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi bersama Syekh Ali Jum'ah. Jadi ketika Syekh Ali Jum'ah menghuraikan hadis ini, kata beliau, sabda Nabi ini penting untuk difahami secara jelas. Nabi kata, man ahdasa fi amrina haza, siapa yang mendatangkan benda baru di dalam urusan kami ini, iaitu dalam urusan syarak ini. Siapa yang mengada-adakan satu benda baru di dalam urusan agama kita ini, kata Nabi, boleh disebut ma laisa minhu, yang mana benda baru itu tidak termasuk di dalam urusan agama kita, fa huwa raddun, maka ia ditolak. Lalu kata Syekh Ali Jum'ah, ini bererti ada benda baru yang dibuat tidak disuruh Nabi tetapi termasuk di dalam urusan syarak. Maknanya dari sudut kajian fiqh mendapati ia masih di dalam ruang lingkup agama. Cuma rupa itu Nabi tak buat. Yang ini bererti tidak termasuk dalam erti kata bid'ah yang dilarang oleh syarak. Yang dilarang oleh syarak, kita buat satu benda yang bertentangan pula dengan arahan syarak. Tapi kalau kita buat satu benda tidak bertentangan dengan arahan syarak, maka ia tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Ini saya dengar sendiri daripada Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ahmad Al-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut, wahia min haitsu hiya munqasimatun ila aqsamin khamsah. Kalau kita bahaskan bid'ah dengan maksud bahasa tadi, dia ada makna bahasa, ada makna syarak. Yang dilarang oleh syarak, bid'ah yang diinginkan oleh syarak, iaitu satu benda yang dibuat bercanggah pula dengan arahan Allah dan Rasul. Lain disuruh Tuhan, lain dibuat. Contoh, bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Arab jahiliah dulu, iaitu apabila mereka setelah Mekah selamat daripada diserang tentera bergajah, orang Arab di Mekah dah merasakan yang dema itu istimewa. Sehingga akhirnya sewaktu musim haji, dia berkata kita ni penduduk tanah haram, tak layak penduduk tanah haram berwukuf di Arafah. Sebab wukuf di Arafah itu sudah menyebabkan kita keluar daripada tanah haram. Sedangkan kita ini adalah penduduk bumi yang suci. Udahnya dia membuat satu benda merapu. Apa dia? Mana-mana orang Quraisy dia tak akan pergi wukuf di Arafah, dia wukuf di Mina. Orang Arab lain yang datang daripada Yaman ke, daripada Syria ke, di mana wukufnya? Dia mewukuf di Arafah. Sebab itu adalah syariat Nabi Allah Ibrahim AS yang diwarisi zaman-zaman.
Mari ke orang Arab ku lah, lepas daripada peristiwa tentera bergajah tu, dia udah perasan yang dia ni suci ke maknya tak tahulah apa dipikir je dia. Udahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang Arab semuanya berhimpun di Arafah pada hari Arafah itu. Yang orang musyrikin Mekah ni pula dia mewukuf di mana? Di Mina. Sebab kalau kita tengok dalam segala ibadat haji ni, segala rukun-rukun haji, amal ibadat dalam haji, semua dibuat di tanah haram kecuali satu je. Apa dia? Wukuf di Arafah. Melontar di Mina. Mina termasuk dalam kawasan tanah haram. Muzdalifah pun termasuk dalam kawasan tanah haram. Arafah terkeluar daripada tanah haram. Ini contoh bid'ah. Lain disuruh syarak, lain dia membuat. Dan syarak tidak mengizinkan untuk wukuf di Mina. Apa lagi contoh? Dalam kita melaksanakan tawaf, wajib menutup aurat. Udahnya musyrikin Mekah buat satu bid'ah. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya bila kita datang dari jauh ke tanah haram ini, kita datang bawa dosa. Ialah memang semua kita berdosa. Makanya dosa itu sudah mengotori pakaian kita. Jadi pakaian yang sudah kotor dengan dosa yang kita bawa daripada negara jauh kita tu, tak sah digunakan untuk tujuan tawaf. Atau maknanya penyelesaiannya beli baju kami. Niaga pula. Beli baju orang Mekah sebab orang Mekah ni orang tanah suci. Jadi baju orang Mekah ni insya-Allah bersih, sesuai dibuat untuk tawaf. Kalau kita datang ke Malaysia contohnya, kena buang, tak boleh pakai pakaian tawaf yang kita bawa daripada Malaysia, kerana daripada Malaysia kita penuh dengan dosa. Nampak dia memandai-mandai. Kalau tak ada duit pula, kata orang Arab, awak bukan ada duit. Okey, kalau tak ada duit, Mika nampaknya terpaksa boleh lah macam baby. Bogel tu boleh kata orang Kuala Kangsar. Tawaf boleh, tak kira lelaki perempuan. Sebab apa? Daripada menanggung dosa, lebih baiklah bertawaf dalam keadaan tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai apa. Kerana apa? Kerana kita ini kalau pakai pakaian itu menanggung dosa. Tengok, dia memandai-mandai buat satu benda baru dan bercanggah dengan syarak. Ini adalah bid'ah. Jadi bid'ah adalah satu benda baru yang dibuat mandai-mandai, benda baru yang diada-adakan. Dan setelah dikaji oleh fiqh, didapati bahawa benda baru itu bertentangan dengan syarak. Jadi sekarang ni pula Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu azza wa jalla akan menerangkan, okey, kalau kita faham bid'ah dengan masuk asas satu benda baru yang tak pernah dibuat oleh orang, kita nak create satu benda baru, dari sudut bid'ah dengan makna bahasa, dia punya hukum ni akan jadi apa? Sebab adakah semua benda baru jadi haram atau semua benda baru jadi wajib? Jadi di sini kita akan melihat kalau satu orang buat benda baru, dia akan terkena hukum yang mana satu. Jadi di sini disebut kata beliau, bid'ah ini wahiyya min haitsu hiya ay min haitsu lughah. Dia ni bid'ah dari sudut dia semata-mata, iaitu dari sudut bid'ah adalah benda baru yang tak pernah ada orang buat sebelum ini. Dia akan terbahagi kepada 5 pembahagian, iaitu 5 hukum syarak. Maksudnya ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, dan ada bid'ah yang mubah. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Maknanya tak semua bid'ah adalah haram. Atau Nabi SAW sebut, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat akan dihumban ke dalam neraka. Tahulah kita maksud Nabi semua bid'ah adalah sesat, iaitu semua bid'ah yang bercanggah dengan syarak. Semua bid'ah yang bercanggah dengan syarak ini semua adalah sesat kerana dia adalah haram, dan pelaku dosa, pelaku haram layak untuk dihumbankan ke dalam api neraka. Tetapi kalau bid'ah itu termasuk dalam kategori wajib, takkan akan dihumban dalam neraka, dan namanya wajib. Kalau bid'ah itu adalah satu perbuatan yang disunatkan, takkan masuk neraka, sedangkan kita buat bid'ah tadi dapat pahala. Jadi maksud Nabi wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat, itu merujuk kepada bid'ah dengan maksud syarak. Satu benda yang dibuat tak pernah ada orang buat sebelum ini, dalam masa yang sama ia bertentangan pula dengan syarak, iaitu ma laysa minhu. Bid'ah yang dibuat dan ia tidak ada dalam urusan agama kita, ia adalah ditolak oleh syarak.
Jadi di sini beliau akan datangkan contoh yang macam-macam. Saya akan bacakan semua teks ni, tapi kita ambil kesimpulan ni, sebab ni semua contoh-contoh. Ada juga contoh-contoh yang kita dengar mungkin kita akan terkejut. Baik, kata beliau, ahaduha wajib huwa ma tanawalathu qawaidul wujub wa adillatuhu min asy-syara' katadwinil Qur'an wasyara'i' idza khifa 'alaiha ad-dhaya' fa inna at-tabligha liman ba'dana min al-quruni wajib ijma'an wa ihmalu dhalika haramun ijma'an zada ba'd al-mutaakhirin wa min al-bid'i al-wajibati 'ala al-kifayah al-ishtighalu bi 'ulumi al-arabiyyah al-mutawaqqif 'alayha fahmu al-kitab wa sunnah كالنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة بخلاف العروض والقوافي ونحوها وتمييز صحيح الأحاديث من سقمها وتدوين نحو الفقه وأصوله وأدلته والرد على القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة إذا دعت إلى ذلك حاجة لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتأدى الواجب المطلق إلا به فهو واجب. Jadi di sini disebut antara bid'ah yang wajib ni, apa dia bid'ah yang wajib? Iaitu benda baru yang tak pernah berlaku zaman Nabi. Tetapi benda baru itu adalah terkait dengan kaedah-kaedah yang wajib. Kewajipan, kefahaman kita terhadap wajib akan menyebabkan kita mengatakan ia juga adalah wajib. Kerana untuk menjaga syariat berhajat kepada benda baru itu. Pada zaman Nabi tak berhajat lagi, tapi sudah berlalu zaman untuk menjaga hukum hakam yang wajib, terpaksa kita buat satu benda baru. Yang itu adalah wajib. Apa contoh? Di sini kata beliau antara contohnya adalah kita membukukan Al-Quranul Karim. Zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan. Al-Quran tidak dibukukan. Para sahabat apa lepas tu pakai catat, orang ni simpan sikit, orang ni simpan sikit. Maksudnya tidak berlaku pembukuan 30 juzuk Al-Quran itu di Masjid An-Nabawi. Tak ada. Tak ada Nabi simpan. Ini 30 juzuk Quran yang turun pada baginda. Tak. Masing-masing tugas Nabi sampaikan dan para sahabat simpan. Yang hafal-hafal, yang catat-catat. Tapi sempurna dah turun 30 juzuk itu. Dan 30 juzuk itu diketahui kesemuanya. Tak adalah istilahnya hilang satu juzuk, hilang 2-3 ayat. Udahnya Quran kita hari ni ada surah tak ada sepatutnya. Sepatutnya ada, udahnya hilang. Quran kita tak cukup satu juzuk. Tak adalah. Cukuplah Quran kita yang 30 juzuk. Ni macam itulah Quran pada zaman Nabi SAW. Tetapi bukan dalam rupa buku. Orang ni hafal sikit. Orang ni, sebab ramai para sahabat pun tak pandai membaca dan menulis. Okey, bila berlalu zaman, ketika itu hajat yang sangat-sangat diperlukan adalah dibukukan Al-Quran. Ramai yang pergi perang, ramai yang syahid. Orang yang hafal Quran, ramai yang syahid. Maka Sayyidina Umar berpendapat kalau apa ini bahaya Quran. Silat hari bulan tak dapat 30 juzuk. Orang ni dah yang menghafal Quran meninggal dunia, udahnya yang tak menghafal, yang tak bertulis pula, yang terimpun pula, orang ni simpan sikit, orang ni simpan sikit. Tak boleh apa ni. Kena dihimpunkan 30 juzuk dalam bentuk satu buku. Maka ketika itu, oleh kerana kalau tak himpunkan 30 juzuk dalam satu buku, pada zaman itu membawa kepada hilangnya Al-Quran. Sedangkan wajib kita memastikan Quran itu tidak hilang. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu benda wajib, kalaulah perbuatan yang wajib itu, kalau tak buat benda lain, benda wajib itu akan hilang, tak akan dapat dilaksanakan, maka wajiblah kita buat benda lain itu. Contoh, untuk menjaga Al-Quran perlu kepada dibukukan. Zaman Nabi tak berhajat lagi untuk dibukukan. Zaman kita pula mesti kena bukukan, kalau tidak hilang Quran. Makanya oleh kerana demi memastikan Quran itu kekal, mau tak mau kena bukukan Quran, maka wajiblah kita membukukan Al-Quran. Di sini juga disebut, begitu jugalah pembukuan ilmu-ilmu Islam yang dihajati di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Akhirnya para ulama menulis kitab-kitab fiqh. Ada kitab fiqh sama Nabi? Nabi baca kitab fiqh apa kat masjid? Tak ada. Nabi terus sebut ukur hakam. Ada Nabi hari ni jadual apa kita ya Rasulullah? Hari ni saya akan ajar akidah. Ada kitab akidah apa? Nabi baca kitab Nurul Salam ke? Tak ada. Jadi datanglah bila ilmu ini perlu dibukukan, sebab tak orang dah
berhajat kepada pembukuan ilmu itu sendiri. Sebab untuk menguasai ilmu juga perlukan kepada orang-orang yang pakar, dan untuk menghasilkan orang yang pakar kena ada buku, kena ada teks, kena ada silibus. Maka disitulah akhirnya ilmu dibukukan. Walaupun pada zaman Nabi ilmu itu ada yang tersimpan di dalam dada para sahabat, turun ke tabi'in. Akhirnya contoh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menulis bagaimana cara untuk kita mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis, yang dulunya pengetahuan ini ada di minda para sahabat, ada di minda tabi'in, tetapi bila lama kelamaan orang dah mula tak tahu. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengambil tugas dan menyalin apa yang beliau pernah belajar daripada guru-gurunya, cara untuk keluarkan hukum hakam. Akhirnya terhasillah satu ilmu baru namanya usulul fiqhi. Itu contoh. Jadi semua ilmu-ilmu yang diperlukan, ada pembahasan tentang ilmu hadis, mana hadis sahih, hadis dhaif, macam mana nak tahu hadis ni sahih ke dhaif. Okey, perbahasan itu tidak ada pada zaman Nabi, tetapi ia diperlukan untuk memastikan kefahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu tepat seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Maka pembukuan kitab-kitab ini termasuk dalam erti kata bid'ah, kerana tak dibuat pada zaman Nabi, maka bid'ah lah. Tetapi ia berkait dengan kaedah kewajipan. Kerana untuk memastikan perbuatan yang wajib terus dapat dilaksanakan, maka perlu dibuat benda-benda baru ni. Akhirnya dibuatlah benda baru ini atas dasar ia adalah satu perkara yang wajib pada zaman setelah zaman Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun tidak wajib pada zaman Nabi. Quran yang kita contoh tengok hari ni, zaman Nabi mana ada titik tuan-tuan? Cik kalau tak ada titik, tuan-tuan nak baca macam mana? Baris tak ada, titik tak ada. Tengok je rupa ni, saya saja tulis tuan. Tak ada baris. Tak apalah, ini bukan Quran. Ada kalanya kalau kita baca kitab-kitab lama terus tak ada titik. Dalam kabut saya nak mencari ni, baketah kita kena agak-agak kalimah apa gambarnya. Macam mana kita nak baca kalau tak ada titik? Okey, zaman para sahabat oleh kerana demo orang Arab, lepas tu tak ramai boleh menulis pula. Yang menulis pun maknanya dia faham apa dia tulis. Macam doktor, dia tulis panjang-panjang, tak larat dia tak tarik je. Sesama demo faham kita baca, tulisan apa ni? Nak katanya tiada hajat pada zaman Nabi, tetapi dihajati pada zaman kita. Maka akhirnya Quran dititik, dibaris, itu semuanya atas dasar bid'ah yang wajib supaya Al-Quran terus tersebar. Baik, itu contoh bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang haram. Yang ini banyaklah. Benda-benda yang tidak dibuat oleh Nabi dan bercanggah dengan syarak. Tadi pun saya dah buat dua contoh bid'ah yang haram. Apa dia? Tawaf dalam keadaan tak berpakaian. Dan juga dalam masa yang sama tidak wukuf di Arafah. Nabi tak buat. Dibuat oleh orang Arab jahiliah dan ia bercanggah dengan kaedah syarak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wasaniha haram. Ni bahagian yang kedua pula, bid'ah yang haram. Wa huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidut tahrim wa adillatuhu syar'iyyah. Semua bid'ah yang haram ni apa dia? Semua bid'ah, benda baru yang ia terkait dengan kaedah-kaedah pengharaman dan dalil-dalil pengharaman. Baik, setelah dikaji, walaupun tak berlaku pada zaman Nabi, tetapi ia bercanggah dengan kehendak syarak. Ada bid'ah yang tak bercanggah dengan kehendak syarak. Contoh, ada ke Tuhan kata jangan bukukan Quran? Tak ada. Ada Nabi bukukan Quran? Tak ada. Tapi bila dibukukan Al-Quran, adakah ia mencapai tujuan syarak? Ya. Maka ketika itu dia jadi bid'ah yang wajib. Yang ini pula tak dibuat oleh Nabi, tak disuruh oleh Al-Quran, tetapi dalam masa yang sama bercanggah dengan kaedah syarak. Contoh di sini sebut kal mukus wa taqdimil juhali 'ala al-ulama wa tawliyatil manasib syar'iyyah man la yasluhu laha bi tariqi tawatur wa ja'alul mustanad fi dhalika kaunul al-mansib kana li abihi wa laysa fihi ahliyatullah. Ni contoh bid'ah yang haram, iaitu yang pertama apa nama ufti. Kena bayar wang pampasan. Kena bayar wang pampasan. Ada zaman Nabi kena bayar wang pampasan? Tak ada. Makanya adakah ia ni bercanggah dengan syarak? Bila dilihat, ya. Kenapa? Kerana dia ada unsur mengambil harta orang secara zalim. Dia pula jadi banglong kawasan. Nak berniaga sini kena bayar. Kalau tidak, gangster kami akan datang kacau. Itu adalah diharamkan oleh syarak.
Ada pada zaman Nabi? Tak ada, maka ia bid'ah. Adakah semua bid'ah jadi haram? Tak. Tapi kebetulan bid'ah yang ini, minta ufti ni, minta wang perlindungan ini, ia bercanggah dengan syarak kerana dia mengambil harta orang secara zalim. Walaupun tak ada Nabi kata jangan ambil wang pampasan, jangan ambil wang perlindungan, tak ada dalam hadis. Tetapi konsep menzalimi itu ada pada mengambil wang pampasan, bukan wang pampasan, wang perlindungan ni. Tapi macam cukai yang diletakkan oleh kerajaan itu untuk maslahah, itu untuk kebaikan rakyat, maka ketika itu ia tidak bercanggah dengan syarak walaupun tidak dibuat oleh Nabi. Tapi ini yang secara zalim ni, untuk masuk ke perut dia, yang itu diharamkan oleh syarak. Contoh lagi disebut di sini, kita jadikan orang yang tak berpengetahuan itu dilebihkan daripada orang yang berpengetahuan. Para ulama dikebelakangkan, orang-orang yang tak ada ilmu diutamakan. Udahnya fatwa tanya ke rakyat, fatwa tanya kepada pelakon, fatwa tanya kepada orang yang tak berpengetahuan agama. Para ulama pula tak ditanya pandangan mereka. Yang ini contoh bid'ah yang haram, kerana bila kita minta fatwa, minta pandangan daripada orang yang tak ada pengetahuan, dia akan sebut apa yang dia rasa. Sedangkan mana boleh kita memfatwakan sesuatu berdasarkan rasa-rasa, dia mesti dengan kaedah syarak. Contohnya lagi di sini disebut melantik orang-orang yang tak berkelayakan memegang jawatan-jawatan keagamaan. Jadi mufti ke, jadi orang yang terbaik dengan urusan-urusan keagamaan, sedangkan dia bukan seorang yang mempunyai keahlian, dengan alasan sebelum ni ayah dia, maka kita lantik dia. Main lantik-lantik kerana ikut pewarisan. Ini juga diharamkan oleh syarak. Ini contoh bid'ah yang kedua. Banyaklah kalau kita tengok bid'ah, contoh orang dulu buat loteri amal. Loteri amal, ada Nabi buat loteri amal, judi amal? Tak ada. Okey. Dulu ada loteri amal masa saya kecil tu kan. Ingat lagi. Loteri amal siapa buat ni, dia kata dia ni untuk amal. Orang pun faham amal soleh ke maknanya, loteri amal soleh. Mana mahu ya, udah namanya loteri judi, tetaplah dia akan haram. Walaupun digubah-gubah, ditepek-tepek dengan judi loteri amal ke. Kalau selamat kita buat amal soleh, kata loteri amal soleh lagi serap kita dengar. Ini contoh bid'ah yang tak dibuat pada zaman Nabi, yang ia bercanggah dengan syarak. Wasalisuha, ini bid'ah yang ketiga. Saya nak targetkan kita dapat semua bid'ah ni. Bukan dapat dengan musuh kita buatlah, kita belajar. Wasalisuha mandub, bid'ah yang tidak wajib, tidak haram tetapi disunatkan. Pelik tau. Kalau kita tak baca buku ni, kita pun rasa bid'ah, Nabi tak buat. Tapi kalau kita buat dapat pahala, sunat lagi. Bid'ah apa ni? Mesti orang kata, kalau benda tu sunat, kenapa Nabi tak buat? Dah namanya sunat. Ini Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat dapat pahala sunat. Lain nak rupanya. Baik, kita tengok apa disebut di sini. Wasalisuha mandubun wa huwa ma tanawalathu qawaidun nadbi wa adillatuhu ka salati tarawih jama'atan wa iqamati suwaril a'immati wal qudati wa wulatil umuri ala khilafi ma kana alaihi sahabah ridwanullahi alaihim bisabab أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم إنما يعظمون بالدين وسابق الهجرة والإسلام ثم اختل النظام حتى صاروا لا يعظمون إلا بالصور زاد بعضهم ومن البدع المندوبة إحداث نحو الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في الزمان الأول والكلام في دقائق التصوف. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebut apa contoh? Contoh bid'ah, dia nak tak dibuat bersama Nabi, tetapi dia termasuk dalam perkara yang terkait dengan konsep sunat. Konsep benda itu disunatkan. Contoh di sini disebut sembahyang tarawih secara berjemaah. Zaman Nabi tak buat, sebab pada zaman Nabi risau takut tarawih jadi wajib. Jadi Nabi buat sembahyang tarawih qiyamul lail pada bulan Ramadan sendiri.
Nabi adalah 2-3 malam buat berjemaah, lepas tu Nabi terus tak keluar. Sebab Nabi takut turun wahyu kata wajib sembahyang tarawih, udahnya ada yang tak tarawih berdosa pula. Akhirnya wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tetap mengamalkan cara mendirikan malam masing-masing. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar kata daripada kita sembahyang seorang, baik lantik satu orang jadi imam, kita sembahyang berjemaah. Itu kan tak dibuat oleh Nabi. Ada Nabi kata sembahyang tarawih secara berjemaah? Tak ada. Tetapi sembahyang secara berjemaah, adakah ia termasuk dalam satu tuntutan? Ya. Makanya mengapa tidak dibuat sembahyang tarawih secara berjemaah? Bukan semua orang boleh menghafal Quran. Sebab para sahabat dulu, dia sembahyang tarawih daripada start lepas isyak sampai dekat-dekat subuh baru habis. Itu tarawih dia 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi start daripada lepas subuh, lepas isyak tu dekat-dekat subuh dalam 5 minit 10 minit sebelum subuh, barulah berhenti. Itu tarawih dia. Dan dia menghafal Quran, jadi dia mengulang Quran. Tapi dah lama-lama para sahabat Sayyidina Umar nampak daripada orang ni sembahyang di sini, orang ni sembahyang, kita sekali gabung, jadi seorang baca pakat dengar belakang. Dan bukan semua orang menghafal Quran. Akhirnya dibuat sembahyang tarawih secara berjemaah. Kemudian kata guru saya Fadilatul Syekh Husri, para sahabat rasa berat pula nak buat 8 daripada lepas isyak sampai ke subuh. Sebab masing-masing dah tua masa tu. Dah tak lalu nak berdiri lama. Akhirnya Sayyidina Umar tukar daripada 8 rakaat ke 20 rakaat. Supaya ada masa untuk dia mendapat duduk tahiyat, duduk rokok. Jadi ada banyak pergerakan. Sebab 8 rakaat dengan 20 rakaat, pergerakan 20 rakaat lagi banyak. Tapi waktu tetap sama. Daripada start lepas isyak sampai dekat subuh. Itu tarawih. Mari kita buat tarawih hari ni bid'ah lah tu. Tarawih kita tu bid'ah. Sebab tak dibuat oleh para sahabat dan juga Nabi orang itu. Kejap apa benar? Bantainya pula sekejap yang Muhammad. Tapi berdosa ke? Tidak berdosa. Adakah disunatkan? Kalau nak ikutnya tidaklah sampai ke tahap disunatkan seperti tarawih kita. Tapi sekurang-kurangnya pahala sunat tu dapat ada. Tapi cara tarawih tu bukanlah itu yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Contohnya lagi di sini disebut menggantungkan gambar-gambar para pemimpin. Kalau kita pergi ke apa namanya, pergi ke pejabat semua ada gambar dia Pertuan Agong, gambar Perdana Menteri. Benda ni tak dibuat pada zaman sahabat. Sebab manusia pada zaman sahabat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun tak digantung gambar mereka sekalipun, mereka itu diagungkan atas dasar kerana mereka itu orang yang kuat beramal, orang yang taat kepada Allah, orang yang masuk Islam awal. Jadi manusia mengagungkan seseorang kerana agama, bukan kerana jawatan. Dalam masa yang sama, bila berlalu zaman, para pemerintah bukan semuanya orang yang hebat, bukan semuanya orang alim. Dalam masa yang sama, rakyat hendaklah menghormati pemerintah. Kalau orang tak kenal, satu hal juga. Maka akhirnya dibuat satu bid'ah, iaitu menggantungkan gambar para pemimpin, para qadi contohnya, para hakim, supaya orang kenal dan orang mengagungkan mereka. Mengagungkan pemerintah ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk di antara perkara yang dituntut oleh syarak supaya rakyat menghormati pemerintah, lalu kerajaan dapat dilaksanakan dengan baik kerana mendapat sokongan daripada rakyat. Maka menggantungkan gambar pemerintah di rumah ke, di tempat-tempat yang sesuai ke, ia termasuk di antara perbuatan bid'ah, tetapi kena dengan tuntutan syarak. Sebab syarak mahukan rakyat menghormati pemerintah, kerana kalau rakyat tidak menghormati pemerintah, maka pemerintahan itu akan dilaksanakan dalam keadaan tidak mendapat sokongan dan akan melemahkan negara itu sendiri. Di sini juga disebut contohnya buat sekolah-sekolah, buat tempat-tempat pengajian. Ada zaman Nabi, ada pula sekolah Sayyidina Abu Bakar, ada pula Mahatafi Sayyidina Umar, ada. Mana ada? Jadi buat perkara-perkara begitu tidak dibuat pada zaman Nabi dan ia bid'ah secara bahasa. Tetapi kena dengan tuntutan syarak. Kerana syarak mahukan orang boleh belajar apa semua, maka ia termasuk dalam kategori bid'ah yang disunatkan. Begitu juga di sini disebut di antara bid'ah yang disunatkan, iaitu mula mengkaji secara halus isu-isu tasawuf. Di sini disebut wal kalami fi daqaiqit tasawuf. Zaman para sahabat dulu, tasawuf mereka adalah menceritakan tentang bagaimana untuk kita menjaga hati. Itu yang diajar, takut pada Allah. Nabi pun sebut begitu.
Tetapi mari zaman kemudian, bila para ulama tasawuf mula masuk betul-betul dalam bidang tasawuf, ada kalanya Allah ilhamkan mereka dengan maklumat-maklumat yang mungkin betul, mungkin salah. Maka di situlah mula ada perbahasan dalam tentang isu tasawuf. Ada dibahaskan oleh Nabi? Tak ada. Dibahas oleh sahabat? Tak ada. Adakah ia haram? Tidak. Ia disunatkan. Kerana ia termasuk di dalam mengembangkan ilmu. Contoh dalam isu-isu tasawuf kalau dibahaskan. Contoh, dalam menceritakan keagungan Nabi disebut mengapa Allah takdirkan Nabi lahir pada hari Isnin bukan hari Jumaat. Tu ada Nabi sebut? Tak ada. Allah berkuasa kan untuk menjadikan Nabi Muhammad lahir pada hari Jumaat, tidak hari Isnin. Tapi banyak kisah-kisah hidup Nabi berlaku pada hari Isnin. Mengapa Mula dibahaskan, adakah ini kerana Isnin bererti dua, lalu dua ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah yang kedua wujud selepas Allah Azza wa Jalla, iaitu Nabi menjadi seawal-awal makhluk setelah adanya Allah. Maka apabila Allah menciptakan Nabi Muhammad, jadilah ada dua, Khaliq dan makhluk. Itu contoh kajian yang mula terperinci dalam perbahasan tasawuf. Adakah benda itu ada pada zaman sahabat? Tidak. Sebab tu mungkin para sahabat tak ada membincangkan dari tajuk yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf yang dalam-dalam. Tetapi kajian secara dalam ilmu tasawuf tidaklah termasuk dalam bid'ah yang diharamkan, kerana ia masih di dalam ruang lingkup ilmu. Cuma ada kalanya kajian seperti itu adalah berdasarkan pandangan masing-masing, mungkin betul, mungkin salah. Macam biasalah dalam perbahasan ilmu, memang biasa rupa itu. Kemudian disebut di sini pula bid'ah yang makruh. Warabi'uha, kita ada lagi dua, lepas tu kita berhenti. Kalau tidak, saya teruskan juga kelas memang bid'ah lagi betul kan? Kalau teruskan juga sampai pukul 8.30 tu memang bid'ah terus. 8.30 atau pukul 8 tu kata bid'ah lagi berhenti. Mungkin bid'ah juga. Warabi'uha makruhun wa huwa ma tanawalathu adillatul karahati min asy-syari'ah wa qawaiduha ka takhsisil ayyamil fadilati ala ghairiha bi naw'in min al-ibadati zada ba'dhum wa min al-bid'il makruhati zakhrafatul masajid wa tazwiqul masahif. Disebut di sini antara bid'ah yang makruh. Bid'ah makruh ni apa dia? Sebarang benda baru yang tidak dibuat oleh Nabi dan juga generasi sebelumnya, dan bila dikaji ia tidaklah haram secara fiqh, cuma ia kena dengan konsep makruh, maka dimakruhkan kerana sebab itu, walaupun tak ada pada zaman Nabi. Contohnya, kita khususkan hari-hari yang mulia dengan ibadat-ibadat tertentu. Contoh tak? Hari Jumaat hari paling afdal. Hari Isnin, hari Selasa tidaklah seafdal hari Jumaat. Mudahnya kita hanya buat qiyamul lail pada hari Jumaat. Hari lain tak nak buat qiyamul lail. Ini contoh makruh. Makruh. Dapat pahala. Beribadat pada hari Jumaat tak dapat pahala. Tetapi perbuatan mengkhususkan hari Jumaat semata-mata untuk ibadat, itu adalah dimakruhkan. Kenapa hari lain nak qiyamul lail? Kenapa mesti hari Jumaat? Kalau dia lebih, kalau hari lain pun mulai hari Jumaat lagi beri, itu ada masalah. Sebab setiap hari ibadatnya sama. Atau dia kebetulan hari Jumaat tu dia kuat sikit, hari lain dia tak larat, itu tak apa. Yang ini tak ada sebarang sebab, melainkan dia hanya ingin beribadat khusus pada hari-hari tertentu saja. Dia pilih-pilih pula hari-hari tertentu untuk beribadat, sedangkan tak ada alasan. Macam dulu orang buat qiyamul lail hari Ahad, hari lain tak buat. Yang tu ada alasan, sebab hari Ahad lah orang cuti. Hari Sabtu kalau buat qiyamul lail hari Isnin, macam mana orang nak pergi kerja? Jadi itu taklah termasuk dalam bab bid'ah. Ini hari cuti elok, tapi hari lain tak nak buat. Nak buat hari Jumaat saja. Dia kata Sayyidul Ayyam, macam hari lain tak ibadat. Dia kata hari lain tak pula buat yang wajib, dah lah yang sunat kita buat hari Jumaat. Yang ini contoh bid'ah yang dimakruhkan, kerana kita sudah mengkhususkan hari-hari tertentu dalam keadaan tak ada sebab. Contoh, adakah termasuk dalam masuk bid'ah juga mengkhususkan hari Khamis malam Jumaat dengan baca Yasin? Jadi kalau diikutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah ia juga termasuk dalam kategori bid'ah yang makruh? Wallahu a'lam. Itu kena dirujuk secara fiqh. Cumanya mungkin orang dulu oleh kerana untuk ajak orang lain pada hari lain sibuk, macam kita ada kelas apa semua, kita ambil kesimpulan khususnya hari Jumaat, hari yang memang lebih banyak pahalanya,
untuk kita baca Quran beramai-ramai. Sebab kalau buat hari lain ada kelas lah, ada macam-macam. Jadi hari lain ada juga ibadatnya, masih zikrullah. Cuma untuk hari Jumaat ada zikrullah yang khusus. Hari lain zikrullah dengan cara belajar apa semua. Itu juga insya-Allah tidak termasuk dalam makna bid'ah yang makruh. Tapi kalau hari lain tak ada kelas apa semua, tapi dia hanya pilih hari Khamis malam Jumaat, itu saja. Ia tidaklah haram, tetapi mungkin termasuk dalam kategori bid'ah yang makruh. Tapi macam rata-rata masjid buat hari Khamis malam Jumaat sebab hari lain ada kelas. Jadi so tidak ada masalah biiznillah subhanahu wa taala. Juga disebut di sini antara bid'ah yang makruh iaitu menghiasi masjid. Menghiasi masjid sampai orang tengok masjid tu cantik, cantik lain macam. Ini sebenarnya termasuk dalam perkara yang makruh. Masjid ni bukan maksud biar masjid kotor, tak, masjid bagi bersih, tetapi dalam masa yang sama tidaklah orang tengok tu, mak dahsyat ni masjid ni, cantik benar. Yang itu tak dituntut. Kerana tujuan masjid ini adalah untuk kita ingat kepada Allah, bukan ingat kepada keindahan dunia. Sebab itu termasuk di antara perkara bid'ah yang dimakruhkan adalah menghiasi masjid-masjid Allah dan juga kita menghiasi mushaf. Tujuan orang ni kata, cantiknya tulisan Quran ni, cantiknya dia punya hiasan-hiasan tepi dia. Sedangkan tujuan Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dirasa hebat dari sudut kecantikan dia. Berdosa ke? Ada Nabi larang? Tak ada pula. Maksudnya dia tidak sampai ke tahap haram. Cumanya dia mungkin boleh mengalihkan orang daripada tujuan asal Quran dan juga masjid tu contohnya. Maka ia dimakruhkan. Sebab itu dari sudut pandangan fuqaha pun ada ulama kata haram menghiasi masjid. Maknanya menghiasi sampai, kalau menghiasi secara uruf dianggap benda tu okey, tak ada masalah. Ini contohnya sampai dihiasi sampai dengan orang masuk, mak dahsyat ni, dengan ada kawang-kawang tak tentu, memang cantik yang sampai kita rasa macam masuk dalam istana contoh. Yang itu tidak dituntut. Bahkan sebagian para ulama menyatakan haram. Ada yang kata haram, tapi ramai yang mengatakan makruh. Cumanya sepakat para ulama, kalau duit wakaf untuk masjid, tidak boleh duit wakaf masjid digunakan untuk menghiasi masjid. Haram. Kalau nak hiasi buat masjid, cari duit lain. Duit personal ke, ataupun kita buat tabung khusus, kita nak indahkan masjid dengan nak bagi mencantikkan. Bukan kalau benda tu diperlukan, tu lain cerita. Tapi kalau menggunakan duit wakaf, haram duit wakaf digunakan untuk mencantik-cantikkan masjid. Contoh, kita kipas ni ada pula kita nak buat render pula, biar bila bergerak nampak macam cantik. Ada pula macam benda terobang ikut kipas. Yang ni haram menggunakan duit wakaf masjid. Kemudian yang terakhir, sebut terakhir ni semangat sikit. Wa khamisuha mubah. Bid'ah yang berdosa pun tidak, berpahala pun tidak, berdosa pun tidak. Dipanggil bid'ah yang harus, bid'ah yang mubah. Wa huwa ma tanawalathu adillatul ibahah wa qawa'idha min asy-syari'ah kattikhazil manakhil lid-daqiq fa fil athari awwalu syai'in ahdathahu an-nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittikhazul manakhil li'anna linal 'aish wa islahahu min al-mubahat fa wasailuhu mubahah. ذكر ذلك إبراهيم اللقاني. قال ابن حجر ومن المباح التوسع في لذيذ المآكل والمشارب وتوسيع الأكمام وهو أطراف يد القميص. وقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروها وبعضهم سنة. وكذا المصاحفة عقب العصر والصبح على ما قاله ابن عبد السلام أي إذا صافح من معه قبلها. أما من ليس معه قبلها فمصافحته مندوبة لأنها عند اللقاء سنة إجماعا. وكونه خصها ببعض الأحوال وفرط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة. Baik, di sini disebut antara bid'ah yang mubah. Contohnya ada ayat tepung. Zaman Nabi tak ada ayat tepung. Zaman Nabi tepung apa namanya, gandum ataupun barley tu ditumbuk. Lepas tu
Tapi macam tu je, angin tiup lah. Tapi bila orang buat ayak supaya dia tepung saja-saja, itu bid'ah. Tetapi termasuk bid'ah yang dibenarkan oleh syarak. Cuma dapat pahala ke? Tak. Dapat dosa ke? Juga tidak. Maknanya beli handphone, itu bid'ah yang mubah. Kereta, itu semua bid'ah yang mubah. Dia termasuk benda yang tak dibuat oleh syarak, tak dibuat oleh Nabi, tetapi tidak termasuk dalam perkara yang haram. Kerana hidup dalam keadaan tenang, bermewah dalam hidup ini adalah satu benda yang tidak diharamkan oleh syarak. Cuma pastikan ia dengan sumber yang halal lah. Juga disebut di sini antaranya juga makan beria. Orang Arab dulu makan tak beria. Sampai ke hari ni kalau saya tengok orang Arab mesti contoh sarapan itulah setiap hari sarapan. Cuba tengok orang Melayu kita punya sarapan. Mak sampai tak tahu hari ni nak makan apa. Saya pun dah terfikir apa ke maknya hari ni. Tentang sati. Pantai sati pagi setiap orang Johor pun. Makan beria ni yang ada pula ini pula ni ada kuih ni, itu termasuk di antara perkara bid'ah tetapi tidak diharamkan oleh syarak. Antara juga disebut melebarkan ni dengan jubah. Zaman Nabi tak ada. Tapi mari zaman kemudian dia saja lebarkan. Untuk bezakan kalau tangan lebar ni biasanya para ulama. Adakah ia termasuk dalam perkara yang dibenarkan syarak? Ada ulama mengatakan ia termasuk di antara perkara yang bid'ah, tak dibuat oleh Nabi tetapi tidak terhalangkan, tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh syarak. Dan setelah dikaji ia didapati bahawa ia termasuk bid'ah yang diharuskan. Antaranya lagi bersalam-salaman dalam keadaan kita dah jumpa dah dia. Lepas sembahyang salam. Bersalam lepas sembahyang. Padahal tadi kita dah duduk sebelah dia, bersembang dengan dia dah. Habis sembahyang salam pula dengan dia. Di sini disebut bersalam-salaman selepas sembahyang asar dan subuh. Zaman tu, zaman satu ketika dahulu, orang bersalam-salaman lepas sembahyang, dia lepas asar, lepas subuh. Pada zaman Nabi, lepas sembahyang tak bersalam-salaman. Bila bersalaman? Masa jumpa mula-mula, masa-masa masjid, duduk sebelah, apa khabar akhi, sihat? Lepas tu lepas sembahyang tak ada salam dah. Dah bersalaman. Mari orang kemudian, dia buat bersalam-salaman selepas asar dengan subuh. Mari zaman kita bantai setiap kali sembahyang. Selamat lepas main sunat dia pun tak salam. Kalau lepas main sunat pun salam, tak tahulah untuk akan datang. Kalau lepas main sunat pun salam, harus 20 rakaat tarawih, 20 rakaat salam. Okey, ini dia antara contoh bid'ah yang tidaklah haram, tidaklah makruh, tidaklah disunatkan. Dia adalah satu benda baru yang buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Dia tak dapat pahala dan tak ada dosa. Tak dapat pahala ke kalau bersalaman? Okey, bersalaman yang mendapat pahala itu, yang disunatkan itu pertemuan masa mula-mula kita berjumpa. Yang tu ia disunatkan. Cuma kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau punya satu pandangan. Yang saya ingat saya nak tutup dengan pandangan ini. Kata beliau, ada juga baiknya bersalam-salaman selepas sembahyang pada hari ini. Sebab kita kadang-kadangnya tak kenal orang bersebelahan. Kita datang-datang, kita tak bersalam dengan dia lagi. Dalam masa yang sama, kita pergi masjid kadang-kadang merata tempat. Bila kita bersalam dengan orang bersebelahan kita, manalah tahu orang sebelah kita itu kekasih Tuhan, wali-wali Allah. Dan kita pun tak kenal dia. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita, tangan kita pernah bersalaman dengan kekasih Allah Azza wa Jalla. Tambah lagi kalau orang yang memang kita tak bersalam dengan dia lagi, dia termasuk dalam perkara yang dituntut. Sebab memang kita disunatkan bersalaman dengan orang yang baru kita kenal. Kita masuk-masuk terus dalam sah, lepas habis wirid, nak tolak, salam orang sebelah. Tak ada masalah. Tambah lagi bersalaman itu, dia menggugurkan dosa. Jadi banyaklah kelebihannya. Cuma secara fiqahnya, kalau kita dah bersalam dengan dia tadi, sampai-sampai masuk, apa khabar yuk? Dia gulung, kita bersalam. Lepas tu kita sembahyang sebelah dia. Lepas sembahyang, kalau kita salam dengan dia sekali lagi, ia tidaklah satu tuntutan. Sebab kita dah bersalam dengan dia. Masa nak balik nanti, boleh lah. Berasa awak dulu ya. Masa kita pun bersalam, pun boleh. Tetapi salam lepas sembahyang itu, dalam masa yang sama, kita dah jumpa dengan dia tadi, itu tidaklah satu tuntutan. Tetapi, walaupun ia satu benda yang bid'ah, ia tidaklah termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh syarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita belajar pada hari ini, moga-moga dapat menjelaskan kepada masyarakat. Sebab ada orang, dia ada semangat untuk tidak melakukan perkara bid'ah, tetapi habis semua benda di bid'ahnya. Nabi buat, tak buat, haram. Muak senang benar. Kalau apa itu tak payah mengaji di Al-Azhar pun tak apa saya.
Duduk jadi Malaysia 5 minit ambil pelajaran. Apa dia? Nabi buat tak buat? Tak buat, haram. Senang kalau orang tu. Dia fiqah tak apa itu tuan-tuan. Fiqah ini dia bila Nabi tak buat berarti apa? Kalau kita tak buat tak berdosa. Itu confirm. Nabi tak buat. Kalau kita tak buat insya-Allah tidak berdosa. Itu pun macam kita belajar tadi siap boleh berdosa pula kalau tak buat. Contohnya macam membukukan Al-Quran. Nabi tak buat. Tapi kalau kita tak buat juga bersama kita berdosa. Ada kalanya orang buat itu. Tapi banyak keadaan kalau Nabi tak buat, kita tak buat juga, so memang tidak berdosa insya-Allah. Cumanya kalau kita nak buat benda yang Nabi tak buat, adakah jadi haram? Tak semestinya. Kerana ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram dan ada bid'ah yang harus. Siapa yang akan menentukan bid'ah ni haram ke sunat ke apa? Di sinilah datangnya kajian fiqh. Fiqh akan mengkaji, mendapati yang ini termasuk makruh ke, termasuk haram ke, mereka akan melihat di sudut pelbagai dalil. Sebab tu kalau kita belajar kitab fiqh dengan halus, kita sebenarnya tidak akan terkesan dengan pemikiran asal Nabi tak buat semuanya haram. Contohnya tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab fiqh dibahaskan, sewaktu kita bertakbir, kita sebut Allahu Akbar. Di dalam fiqh, cuba tuan-tuan buka kitab fiqh mazhab Syafi'i kita yang agak besar sikit, kita akan jumpa dibahaskan. Boleh tak kalau satu orang takbir Allahul Kabiru Akbar, tambah kalau tu boleh ada konsep. Nabi buat tak? Tak buat. Okey, haram. Okey, senang penuh. Tapi fuqaha kata tak haram. Maknanya tahulah kita dalam minda para fuqaha kita tidak semestinya Nabi tak buat terus jadi haram. Okey, kalau kita sebut Allahul Kabiru Akbar, boleh. Takbir sah, tak berdosa. Tapi afdalnya Allahu Akbar je, sebab itu dibuat oleh Nabi. Tapi kalau satu orang takbir dia pula, dia kata kalau orang betul, tambah sikit lah. Allahul Kabirul Azimul Muqad Al-Rahimul Rahman Al-Qudusus Salamu Akbar. Dah tak boleh dah, haram. Kenapa haram? Kerana nama Tuhan. Bukan isu nama Tuhan. Dia jadi haram kerana sudah lambat di antara kalimah Allah dengan akbar. Sedangkan dalam takbiratul ihram tidak boleh lambat antara Allah dengan akbar. Itu isu dia dapat. Macam mana fuqaha meletakkan hukum kalau sebut Allahul Kabiru Akbar, dia kata tak apa. Sekadar satu kalimah, dua kalimah tu tak dianggap jauh lagi. Masih dianggap bersambung antara kalimah Allah dengan akbar. Tapi kalau dah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar, tak boleh. Sebab dia sudah dianggap panjang. Nabi bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Disebut lagi bahawa Nabi kalau bagi salam tak berleweh. Setengah imam di Mesir dia bagi salam berleweh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dengar. Padahal sebenarnya Nabi tak buat apa itu. Nabi ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat maknanya. Setengah imam di sekolah lewe-lewe. Okey. Dalam fiqh dibahaskan, kalau kita tak bagi salam Assalamualaikum, kita tukar Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sah tak sembahyang? Sah. Berdosa tak? Tak. Adakah itu yang afdal? Semestinya tidak. Yang afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi, seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, Nabi tak pernah sebut masa bagi salam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tapi fuqaha kita bincang, sah tak sembahyang kalau ada orang bagi salam ketika sembahyang Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sah. Sebab apa? Sebab Waalaikumsalam dengan Assalamualaikum kedua-duanya adalah memberi salam. Waalaikumsalam, ke atasmu salam sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Sama maknanya. Cuma ada awal, ada kemudian. Itu je beza dia. Makanya sah sembahyang. Kalaulah fuqaha kita pegang konsep asal Nabi tak buat jadi haram, maka tak akan dibahaskan isu Waalaikumsalam. Tapi mereka bahas sembahyang sah, tetapi yang afdalnya tidak apa itu. Kenapa? Kerana bukan kerana Nabi tak buat yang jadi haram. Dia tak jadi haram kerana tidak ada larangan. Cumanya mengapa ia tidak afdal? Kerana Nabi tidak melakukan perbuatan sedemikian. Dan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah seperti kamu melihat saya melaksanakan solat. Jadi
daripada apa yang kita belajar pada hari ini, jelaslah bahawa tidak semua benda yang tidak dibuat oleh Nabi itu adalah haram. Jadi tradisi orang Melayu, ada tahlil, ada baca Yasin malam Jumaat, ada pula kadang-kadang contohnya bercukur jambul budak-budak, ada baca marhabal apa. Itu semua adalah tradisi-tradisi yang tidaklah dibuat oleh Nabi, tetapi ia tidak pula bercanggah dengan Nabi, bahkan kemungkinan akan pergi kepada bid'ah yang disunatkan, kerana ia memperingatkan kita kepada zikrullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat majlis Maulidur Rasul, baca zanji. Itu semua termasuk di dalam bid'ah yang disunatkan, walaupun tidak dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara bid'ah yang makruh melambatkan kelas berhenti. Rasanya lah. Maka saya rasa daripada saya buat benda bid'ah, saya pun berhenti sekarang. Sebab orang mungkin dah terasa perut, dah berbunyi-bunyi. Saya pun rasa macam berbunyi pula. Buatnya tak ada, sedih saya. Berhenti awal. Kalau tak ada, kita datang boleh. Sama belah. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan sementara. Dan insya-Allah pertemuan akan datang kita sambung semula biiznillah majlis kita dalam mendalami ilmu akidah. Cuma kita sebenarnya tak masuk lagi ilmu akidah. Masih lagi di awal ya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan dengan salawat dan salam ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sejam pun punya. Saya pun tak tersedar sejam.